Michael Carrick muncul calon utama sebagai interim manager Man United dalam tempoh 24-48 jam terakhir ni. Michael Carrick membuat satu kemajuan besar di dalam perundingan dengan pihak pengurusan Man United, dan pertemuan face to face berjalan dengan sangat-sangat positif, dan Michael Carrick kini dilihat sebagai pilihan utama untuk mengambil alih tugasan sebagai interim manager Man United sehingga penghujung musim ni. Dan mengenai Ole Gunnar Solskjaer pula, Solskjaer juga telah menawarkan diri beliau dengan mengadakan beberapa pertemuan dengan pengurusan United. Namun selepas sesi perbincangan terakhir, duk nampak macam Michael Carrick muncul sebagai calon kegemaran. Idea, visi, pengalaman dan cara beliau berkomunikasi dengan pengurusan menjadi faktor utama yang meletakkan Michael Carrick di dalam barisan hadapan di dalam perlumbaan ini. Carrick bukan saja seorang legenda kelab, tetapi juga sudah banyak belajar sebagai jurulatih, pernah bekerja dalam backroom staff Man United, pernah menguruskan kelab Middlesbrough dan memahami DNA Man United dari dalam. Juga begitu, ini membuatkan beliau pilihan yang sangat-sangat praktikal untuk mengambil alih jawatan interim manager Man United sehingga penghujung musim ini. Dan setakat ini, semua media massa dan jurnalis semuanya tertumpu pada Carrick. Jika rundingan berjalan dengan sangat lancar, beliau akan memimpin United sehingga penghujung musim ini sambil kelab terus mempersiapkan proses memilih pengurus tetap pada musim panas nanti. Dengan semua perkembangan ini, minggu ini akan dijangka akan menjadi penentu rasmi interim manager, dan Michael Carrick kini berada di posisi paling selesa untuk tugasan sementara interim manager Man United.